podcast kali ni kita bersama Encik Fadli. Encik Fadli, boleh perkenalkan diri kejap? Okey, nama saya Muhammad Fadli bin Jaafar. So, saya adalah pengurus kanan bahagian perkhidmatan teknikal di Pamanegara Life Science. So, saya ada pengalaman 18 tahun dalam bidang pembuatan ubat lah. Korang tahu tak, sebenarnya vaksin dengan insulin yang memang dah ada dekat Malaysia ni semuanya diimport daripada negara luar. Buat pertama kali, Pharmaniaga keluarkan diorang punya vaksin dan insulin sendiri. Korang mesti nak tahu lebih lanjut kan? Jom kita tanya dengan Cik Fadli. Boleh tak you explain macam mana kita nak make sure yang Pharmaniaga ni dia ready dari segi infrastruktur dalam pembuatan biopharmaceutical? Okey. So, kalau kita tengok untuk produk biopharmaceutical ni, untuk produce dia perlukan environment yang lebih terkawal dan peralatan-peralatan moden dan canggih lah. So, kalau untuk produk biopharmaceutical ni, dia sangat sensitif lah. That's why kita perlukan keadaan yang terkawal ni supaya produk yang kita keluarkan sangat berkualiti lah. Sofia, you nak tahu tak, proses pembuatan produk biopharmaceutical ni dia sangat kompleks dan perlukan latihan yang teliti lah. Sebab kalau you salah buat satu step pun, you kena buang terus produk ni. Buang semua terus? Ya. Yeah. Habis tu kalau ubat tu contoh 5 juta. Takkan dah buang semua macam tu je? Betul, you kena buang semua 5 juta itu dan you kena invest baru untuk beli batch yang baru. Okay, so tadi kita dah bincang dari segi infrastruktur. Tapi kalau dari segi aspek pemindahan teknologi pula, tu macam mana? Okay, untuk aspek pemindahan teknologi, so kita perlukan aktiviti ni dilakukan dengan teliti dan rapi lah. So, kita akan adakan timeline. So, timeline ni kita perlu ada milestone dia. So, sebagai contohnya, kalau kita ada dokumen yang kita perlu pindahkan daripada kita punya rakan teknologi ke kilang kita. So, kita perlu pastikan semua dokumen tu lengkap dan kita boleh copy segala dokumen yang diperlukan tu dekat kita punya kilang. Akhir sekali, apakah manfaat pembangunan biopharmaceutical kepada rakyat Malaysia? Okay, manfaat utama untuk pembangunan produk biopharmaceutical di Malaysia ni adalah supaya kita bekalan ubat di negara kita seperti vaksin dan insulin ni terjamin dan yang pastinya halal. Betul, itu yang paling penting. Sekarang korang pun dah tahu kan biopharmaceutical tu macam mana? So, that's all from us. Bye!